hari ini sebenarnya sempena lah kenapa saya beli kereta baru ni untuk saya hadiahkan kepada suami saya. Sempena kita orang punya anniversary bulan Ogos dan juga saya punya bulan kelahiran juga bulan Ogos. Jadi saya harap suami saya akan memberikan saya support lebih 200% untuk saya teruskan usaha di Elkon, membantu lebih ramai orang untuk berjaya. Jadi lagi berjaya. Saya rasa daripada doa suami, ibunda tercinta memang kita rasa lagi semangat lah Mr. Sang. Lagi orang kata ong dan ong. Yes. Macam mana? Untuk suami mungkin bercakap sikit lah. Okey, saya ingin merakamkan jutaan terima kasihlah kepada isteri saya kerana menghadiahkan saya sebuah kereta. Dan saya sungguh rasa terharulah di atas kerja apa yang pengorbanan isteri saya buat selama ni. Dan usaha abang juga bagi saya support, moral, diizinkan saya untuk keluar, untuk saya kata dia lah sharing. Jadi kalau tanpa suami saya rasa saya tak akan dapat sampai tahap ke sinilah Mr. Sang. Okay, terima kasih. Jadi inilah saya rasa satu hadiah kecil daripada saya untuk dia. Kecil. Ada lagi. Mana kita tak tahu akan datang Mr. Sang. Jadi kita rasa ini salah satu batu loncatan untuk saya lebih usaha, lebih gigih lagi. Jadi saya punya impian untuk melahirkan lagi ramai tim Farhana Terengganu ni dalam Farhana Team untuk mencapai kejayaan masing-masing. Ramai yang masih orang kata struggle untuk hidup, tapi kalau anda percaya di Elkon adalah satu platform untuk anda merubah hidup anda, jadi mari join Farhana Team. Terutamanya orang Terengganu kena join Farhana Team untuk anda sendiri menikmati apa yang saya dah capai sekarang. Yes. Oh yes. Oh yes. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to me and happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Ya. Pegang betul. Betul 88 ong ong. Saya lama-lama.